Abeja ni memang kuat pusing kuat spin lah Abeja ni. Hari tu cakap lain, sekarang cakap lain. Why so serious? Hey guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak cakap pasal ni Abeja ni yang banyak spin-spin cerita ni. Hari tu dia cakap lain kan, pasal dia dah tahu pasal Azhar Azmi tu dah dapat bantuan kan. Hari ni dia pusing pula dengan Datuk Sri Vida tu kan. Dia cakap dia tak tahu, kan pelik kan. Disebabkan dia dikecam, dia dikecam oleh ramai netizen, so dia buat satu video yang dia cakap yang dia tak spin. Ni korang tengok. Abijah nak jelaskan kenapa Abijah menipu dan spin cerita seperti mana yang tular dekat social media sekarang. Okay, semalam Abijah baru live dengan Datuk Sri Vida. Dok, pintu fikir orang tu ejen betul-betul betul tu ini juga orang tahu ada video tu. Nak nak video teh. Tak, waktu tu kita tak tahu pun. Kenapa? Kita tak tahu yang dia baru dapat duit. Masa tak tahu kita bawa Waktu kita keluar statement tu, memang sebelum tu dia dibuat. Ya, Dan ada soalan yang mengatakan Abijah tak tahu ke ada orang tolong pihak Azhar Azmi, dan Abijah cakap time tu Abijah tak tahu. So orang dah salah anggap sebab orang cakap, before this dekat MSA kau cakap kau tahu. Sekarang ni event baru ni pun Datuk Alif tengah tolong dia. Nampak kenapa semalam kau cakap tak tahu? Okay, so Abijah nak jelaskan dekat sini kenapa semalam Abijah cakap Abijah tak tahu. Itu adalah bab yang pemberian duit RM40,000. Sama rezeki anak yang tak semua rezeki anak. Jangan tolak. Abijah memang tak tahu bab RM10,000 tu. Yang Abijah tahu, cakap tahu dekat M-Star pula adalah berkenaan isu yang Abijah tengok Azhar Azmi tengah viral dan Datuk Alif tengah tolong dia. Isteri orang tetapi hubungan dia boleh saya katakan 50-50. Kita tak tahu saya akan terus ataupun tidak, saya akan kekal ataupun tidak, dia berserah pada Allah. So dua bab yang berbeza. Abijah harap tak ada orang kata salah faham dekat sini. Ialah Abijah faham korang mungkin kalau tengok video tu korang salah faham. Kenapa dekat Datuk Abijah cakap tak tahu, tiba-tiba dekat M-Star cakap tahu pula kan. So Abijah dah jelas dekat sini dua topik yang berbeza. Dekat Datuk Sri Vida, Abijah tak tahu yang pemberian RM40,000. Dekat M-Star, Abijah tahu adalah berkenaan dengan isu dia keluar dan dia tengah viral dan Datuk Alif tengah tolong dia. So harap penjelasan ni dapat orang kata memahamkan korang semua. Sekian, terima kasih. So, apa pendapat korang tentang video tu yang dia jelas tu? Make sense ke tak? Aku rasa macam aku pun rasa macam spin melampau dia ni. Malas lah. So, apa-apa, Roger.